Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan persembahan pentaksiran berterusan bagi subjek penulisan akademik untuk membandingkan aspek keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam dua buah artikel jurnal dalam tajuk yang berbeza daripada sumber yang diakui kesahihannya. Tajuk artikel kami yang pertama ialah Tabiat Pemakanan Sihat dalam Kelas Pendidikan Kesihatan yang ditulis oleh Arsyad dan Co. pada tahun 2022. Kajian ini fokus pada tabiat pemakanan pelajar sekolah, khususnya dalam subjek pendidikan kesihatan. Dia melihat sejauh mana pelajar mengamalkan pemakanan sihat selepas menerima pendidikan berkaitan nutrisi. Kajian ini juga mengkaji faktor yang mempengaruhi tabiat makan seperti pendidikan guru, pengetahuan asas nutrisi dan persekitaran sekolah. Hasil kajian menunjukkan pendidikan kesihatan memainkan peranan penting dalam membentuk tabiat pemakanan yang lebih sihat di kalangan pelajar. Tajuk artikel kami yang kedua ialah Nutrition, Literacy and Dietary Behaviour Among Malaysian Adults yang ditulis oleh Xiao pada tahun 2025. Kajian ini meneliti literasi nutrisi iaitu sejauh mana rakyat Malaysia faham tentang makanan, label nutrisi dan ketentuan pemakanan. Ia mengkaji hubungan antara pengetahuan nutrisi dan tingkah laku pemakanan orang dewasa. Hasil kajian menunjukkan bahawa individu yang mempunyai literasi nutrisi yang lebih tinggi cenderung untuk membuat pilihan makanan yang lebih sihat. Kajian ini penting kerana ia memberi gambaran tentang kesedaran pemakanan semasa dalam kalangan masyarakat Malaysia dan kepentingan pendidikan nutrisi. Jadi, tujuan utama kami adalah untuk membandingkan dua artikel yang berkaitan dengan topik kesihatan dan pemakanan. Kami ingin melihat bagaimana kedua-dua artikel ini menyampaikan maklumat tentang gaya hidup sihat, pengambilan nutrisi yang betul, serta bagaimana penulis menyusun hujah mereka. Melalui perbandingan ini, kami dapat mengenal pasti perbezaan dari segi fokus, cara penyampaian data, serta tahap kredibiliti maklumat. Secara keseluruhannya, tujuan pembentangan ini adalah untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang kualiti maklumat yang disampaikan dalam kedua-dua artikel tersebut dan bagaimana ia dapat membantu pembaca membuat keputusan berkaitan kesihatan mereka. Objektif pembentangan kami yang pertama ialah membandingkan keutuhan wacana kedua-dua artikel. Elaborasi pertama kami adalah untuk melihat tahap keutuhan wacana dalam kedua-dua artikel tersebut. Keutuhan wacana ini merangkumi cara penulisan, menyusun idea, kelancaran perenggan, serta bagaimana setiap hujah disambungkan antara satu sama lain. Artikel yang mempunyai wacana yang utuh biasanya memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada pembaca kerana mesejnya disampaikan secara tersusun dan logik. Oleh itu, objektif ini membantu kami menentukan artikel mana yang mempunyai struktur penulisan yang lebih baik. Yang ketiga, melihat kejelasan penulisan dan implikasi kajian. Objektif ketiga kami adalah untuk menilai sejauh mana penulisan artikel tersebut jelas, tepat dan mudah difahami. Penulisan yang baik bukan sahaja menyampaikan maklumat tetapi juga membuatkan pembaca memahami implikasi atau kepentingan maklumat tersebut dalam kehidupan sebenar. Kami juga akan melihat bagaimana penulis menghubungkan isi kajian dengan kesan kepada pembaca seperti manfaat kesihatan, risiko pemakanan tertentu
atau cadangan penambahbaikan. Dan akhir sekali, membincangkan kekuatan dan kelemahan setiap artikel. Kami akan membincangkan kekuatan serta kelemahan yang terdapat dalam kedua-dua artikel. Ini termasuk sisi positif seperti penggunaan data yang tepat, gaya penulisan yang menarik atau penjelasan yang mendalam. Pada masa yang sama, kami juga akan mengenal pasti kelemahan seperti kekurangan bukti, hujah yang tidak lengkap atau isi yang terlalu umum. Melalui analisis ini, kami dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan seimbang mengenai kualiti kedua-dua artikel tersebut. Baik, untuk slide ini saya akan menerangkan ringkasan bagi artikel 1 yang ditulis oleh Arsyad dan Koh pada tahun 2022. Pertama, dari segi latar belakang, artikel ini memberi tumpuan kepada pendidikan pemakanan di sekolah. Penulis menekankan bahawa pendidikan pemakanan sangat penting untuk membentuk tabiat makan yang sihat sejak usia muda. Mereka melihat bagaimana sesi pembelajaran dalam kelas boleh mempengaruhi pilihan makanan pelajar. Seterusnya, metodologi yang digunakan. Kajian ini dijalankan menggunakan kaedah eksperimen di mana terdapat dua kumpulan iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Kumpulan eksperimen ini menerima pengajaran menggunakan kaedah skill-based, manakala kumpulan kawalan menerima pengajaran biasa. Jadi, perbandingan dibuat untuk melihat keberkesanan pendekatan berasaskan kemahiran ini. Dari segi hasil kajian, penulis mendapati terdapat peningkatan ketara dalam tabiat pemakanan pelajar dalam kumpulan eksperimen. Ini bermaksud apabila pelajar diajar melalui aktiviti yang melibatkan kemahiran, contohnya membaca label makanan, memilih makanan sihat atau merancang menu, mereka lebih cenderung mengamalkan tabiat makan yang lebih baik. Atau merancang menu, mereka lebih cenderung mengamalkan tabiat makan yang lebih baik. Akhir sekali, kesimpulan artikel. Artikel ini menyimpulkan bahawa pembelajaran berasaskan kemahiran adalah sangat berkesan dalam meningkatkan tabiat bermakanan sihat dalam kalangan pelajar sekolah. Pendekatan ini bukan hanya memberi maklumat tetapi benar-benar membimbing pelajar untuk mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam kehidupan seharian. Secara ringkasnya, artikel ini menunjukkan bahawa pendidikan pemakanan bukan sekadar teori, tetapi bila pelajar diberi latihan kemahiran yang praktikal, perubahan yang positif boleh berlaku. Untuk slide ini, saya akan membandingkan keutuhan wacana antara kedua-dua artikel, iaitu bagaimana setiap artikel membina hujah, menyusun idea dan menyampaikan dapatan secara meyakinkan. Pertama, artikel 1 fokus pada pelajar dan intervensi praktikal. Artikel 1 oleh Arsyad dan Koh memberi tumpuan kepada pelajar sekolah dan menggunakan pendekatan intervensi secara langsung. Keutuhan wacana dalam artikel ini lebih bersifat mikro kerana ia hanya melihat satu kumpulan sasaran iaitu pelajar dan satu bentuk intervensi. Hujahnya disusun dengan sangat teratur, bermula dengan masalah tabiat pemakanan dalam kalangan pelajar, kemudian memperkenalkan intervensi skill-based, diikuti dapatan perubahan tingkah laku dan akhirnya cadangan untuk pendidikan di sekolah. Pendekatan ini menjadikan wacana artikel sangat fokus, ringkas dan mudah difahami.
Kedua, artikel 2. Fokus pada dewasa, analisis makro dan dasar kesihatan. Berbeza dengan artikel 1, artikel 2 oleh COAR memberi tumpuan kepada populasi dewasa dan menilai literasi pemakanan dari perspektif yang lebih luas. Keutuhan wacana artikel ini bersifat makro kerana ia menaikkan literasi pemakanan dengan faktor sosial, tahap pengetahuan dan juga implikasi kepada dasar kesihatan negara. Hujahnya lebih kompleks dan mendalam, bermula dengan kepentingan literasi pemakanan dalam masyarakat, diikuti analisis statistik dan kemudian dikaitkan dengan cadangan polisi yang lebih besar. Jadi, keutuhan wacana artikel ini lebih akademik dan lebih menyeluruh. Akhir sekali, kelebihan dan kekurangan pendekatan masing-masing, kita boleh lihat bahawa setiap pendekatan ada kekuatannya tersendiri. Artikel 1 buat kerana ia praktikal dan memberi gambaran sebenar perubahan tingkah laku pelajar melalui intervensi. Namun, ia terhad kerana skop yang kecil dan tidak menyentuh isu di luar bilik darjah. Artikel 2 pula kuat dari segi keluasan analisis dan kemampuan menghubungkan literasi pemakanan dengan isu kesihatan masyarakat yang lebih besar. Tetapi, ia kurang memberi contoh praktikal atau intervensi khusus kerana fokusnya lebih kepada gambaran umum dan data statistik. Kesimpulannya, kedua-dua artikel mempunyai keutuhan wacana yang baik, tetapi dengan pendekatan yang berbeza. Artikel 1 lebih fokus kepada pelaksanaan di sekolah, manakala artikel 2 lebih fokus kepada gambaran. Baik, seterusnya saya akan menerangkan perbandingan bagi aspek sumber rujukan antara kedua-dua artikel. Untuk artikel 1, penulisan lebih banyak merujuk kepada sumber yang berkaitan dengan pendidikan pemakanan, terutamanya kajian-kajian terdahulu yang membincangkan intervensi di sekolah. Fokus rujukan mereka lebih kepada teori dan model pendidikan pemakanan yang telah digunakan sebelum ini. Manakala, bagi artikel 2, sumber rujukan yang digunakan lebih luas dan lebih terkini. Artikel ini menggabungkan literatur global dan juga lokal yang melibatkan topik literasi pemakanan. Ini termasuk laporan antarabangsa, dasar kesihatan awam serta kajian terbaru tentang pengetahuan tingkah laku pemakanan. Akhir sekali, dari sudut kesahihan dan kebaruan rujukan, kedua-dua artikel mempunyai kelebihan masing-masing. Artikel 1 kuat dari aspek kesinambungan kajian kerana ia berpaksikan penyelidikan terdahulu yang relevan dengan pendidikan pemakanan di sekolah. Artikel 2 pula menonjol kerana rujukannya lebih terkini, lebih komprehensif dan meliputi perspektif global yang memberi konteks lebih luas terhadap isu literasi pemakanan secara keseluruhan. Perbandingan ini menunjukkan bahawa setiap artikel menggunakan rujukan yang sesuai dengan tujuan kajian masing-masing. Jika dibandingkan, artikel pertama yang ditulis oleh Khairul Azhar Muhammad Arsyad dan Dennis Koch 2022 memperlihatkan penggunaan bahasa Melayu yang mudah difahami, jelas serta sesuai untuk pelbagai lapisan pembaca. Susunan ayat dan perenggan yang ringkas memudahkan pembaca seperti pelajar sekolah dan masyarakat umum memahami maklumat yang ingin disampaikan.
termasuk statistik dan hasil dapatan kajian. Gaya penulisan yang bersifat praktikal ini juga seiring dengan pandangan Halliday 2004 yang menyatakan bahawa bahasa berperanan sebagai medium penyampaian makna sosial yang perlu disesuaikan dengan latar pembaca agar maksud dapat diterima tanpa salah tafsir. Justeru, pendekatan penulisan dalam artikel ini berjaya menyokong proses penyebaran ilmu kesihatan kepada pembaca bukan akademik. Namun begitu, artikel ini juga ada kelemahannya. Kajian hanya memfokuskan kepada pelajar sekolah. Jadi, hasilnya kurang sesuai untuk digunakan bagi kumpulan lain seperti orang dewasa atau mereka yang sudah bekerja. Halangan-halangan ini bertepatan dengan pandangan Creswell dan Creswell 2018 yang menegaskan bahawa kajian yang dijalankan dengan populasi terhad mempunyai batasan dari aspek kebolehgunaan hasil kajian dalam konteks yang berbeza. Oleh itu, meskipun artikel ini memberi gambaran yang baik mengenai keperluan pendidikan kesihatan dalam kalangan pelajar, ia tidak sepenuhnya mewakili keperluan keseluruhan komuniti. Artikel SEO 2025 mempunyai beberapa kelebihan yang ketara, khususnya dari aspek kaedah penyelidikan. Kajian ini melibatkan jumlah responden dewasa yang lebih besar dan menggunakan analisis statistik yang lebih mendalam. Oleh itu, hasil kajiannya lebih tepat dan sesuai untuk digunakan bagi melihat tahap pengetahuan pemakanan dalam masyarakat. Selain itu, artikel ini turut menjelaskan bagaimana dapatan kajian boleh digunakan untuk membantu kerajaan merangka dasar permakanan negara. Ini menjadikan artikel tersebut berguna kepada pembuat dasar, pegawai kesihatan dan juga penyelidik dalam bidang pemakanan. Pendekatan ini selari dengan pandangan Singh 2020 yang menekankan bahawa sampel besar dan analisis yang teliti dapat meningkatkan ketepatan hasil penyelidikan. Walaupun begitu, artikel ini juga mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, kaedah penulisannya yang bersifat akademik dan terlalu terperinci mungkin tidak sesuai digunakan secara langsung dalam pengajaran di sekolah tanpa diubah suai terlebih dahulu. Selain itu, kajian ini juga bergantung pada soal selidik yang dijawab sendiri oleh peserta. Menurut Bryman 2016, kaedah seperti ini boleh menimbulkan bias kerana responden mungkin memberikan jawapan yang dianggap lebih baik atau yang ingin dilihat positif. Bukan semestinya jawapan yang benar-benar menggambarkan keadaan sebenar. Oleh itu, walaupun artikel ini kuat dari segi penyelidikan dan sesuai untuk tujuan pembangunan dasar, ia masih memerlukan penyesuaian jika ingin digunakan dalam pendidikan peringkat asas. Kedua, bagi masyarakat dewasa pula, pemahaman berkaitan pemakanan yang seimbang perlu diperkukuh melalui program seperti ceramah kesihatan, bengkel pemakanan dan kempen diet seimbang di komuniti atau tempat kerja. Kajian yang telah dilakukan oleh SEO 2025 menunjukkan bahawa individu yang mempunyai pemahaman pemakanan lebih tinggi cenderung mengamalkan diet yang lebih sihat dan seimbang. Pendekatan ini selari dengan pandangan Nussbaum 2021. Beliau mengatakan bahawa pemahaman kesihatan adalah asas utama untuk membuat keputusan kesihatan yang betul dan seterusnya dapat meningkatkan kualiti yang
kualiti hidup yang sejahtera. Berdasarkan kedua-dua kajian yang telah kami teliti, terdapat beberapa cadangan penting untuk meningkatkan tabiat pemakanan yang sihat di dalam kalangan pelajar dan masyarakat. Pertama, di peringkat sekolah disyorkan agar menyediakan modul pembelajaran berasaskan kemahiran atau skill-based digunakan untuk mendidik pelajar tentang pemakanan yang sihat dan seimbang sejak awal. Modul ini bukan sahaja mengajar teori semata-mata, tetapi memberi latihan praktikal seperti membuat pilihan makanan yang sihat, merancang menu harian dan menilai maklumat pemakanan. Kajian yang telah dilakukan oleh Arshad dan Koh 2022 menunjukkan bahawa pendekatan sebegini mampu membentuk tabiat pemakanan yang lebih positif dalam kalangan pelajar. Dengan cara ini, pelajar bukan sahaja belajar tetapi turut mengamalkan ilmu dalam kehidupan seharian mereka. Kedua, bagi masyarakat dewasa pula, pemahaman berkaitan pemakanan yang seimbang perlu diperkukuh melalui program seperti ceramah kesihatan, bengkel pemakanan dan kempen diet seimbang di komuniti atau tempat kerja. Kajian yang telah dilakukan oleh SEO 2025 menunjukkan bahawa individu yang mempunyai pemahaman pemakanan lebih tinggi cenderung mengamalkan diet yang lebih sihat dan seimbang. Pendekatan ini selari dengan pandangan Nutsbim 2021. Beliau mengatakan bahawa pemahaman kesihatan adalah asas utama untuk membuat keputusan kesihatan yang betul dan seterusnya dapat meningkatkan kualiti hidup yang sejahtera. Akhir sekali, untuk kajian pada masa hadapan, disarankan agar para penyelidik menggabungkan populasi pelajar dan dewasa dalam kajian jangka panjang. Dengan cara ini, kita dapat menilai sama ada tabiat pemakanan yang dibentuk ketika sekolah dapat diteruskan apabila seseorang individu meningkat dewasa. Creswell dan Creswell 2018 juga menekankan bahawa kajian jangka panjang dan penggunaan pendekatan campuran dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap tentang perubahan tingkah laku masyarakat. Kesimpulannya, gabungan pendekatan di sekolah, pemahaman berkaitan pemakanan untuk dewasa dan kajian jangka panjang dapat membantu membentuk masyarakat yang lebih sihat dan seimbang serta berpengetahuan tentang pemakanan.